Nabi lah menerima wahyu pertama dengan turunnya Jibril membawa surat Al-Alaq 5 ayat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 ayat tu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sekaligus mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul. Jibril nak menyampaikan bahawa jadi Rasul itu dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dibaca dari Nabi nalimu ayat tadi, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Kian dibaca, kian enak, bertambah dibaca, bertambah harum dalam jiwa. Sehingga Nabi kecanduan membaca ayat nalimu ayat itu. Sebab kata-katanya lain pada kalimah Arab biasa, lain pada susunan kalimah bahasa Arab yang biasa, lain pada yang lain. Dibacakan wahyu itu kepada isterinya yang pertama, yaitu Khadijah. Sudanton Jibril tidak datang ke Nabi salamu 5 balik hari. Muka suai supaya Nabi nak rindu kepada tambahan. Betul? Lalu 5 balik hari Jibril tidak datang. Nabi ingin agar nalimu ayat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditubuh hira saya lihat. Sarasonyo Nabi amuah mambu di puncak bukit tadi ke bawah. Kalau tidak ditambah biar aku mati aja. Jadi Nabi yang nyuna mengusul ilmu kondak bertambah. Biarlah mati pada hidup. Kalau orang kini kan jelah. Kalau tak dapat, Gabut ni pada. tu ya. Gabut ni pada. Gabut ni pada tahu sih. Kalau tak dapat jo nenek-nenek tu dah. Yang nenek lah. Kalau nak dapat serumah dah menjadi suami isteri, biar mati aja dah. Di nyamua bunuh diri karena hawa nafsu. Tunggang kini tu kata suami tadi. Oh Nabi nak, kalau tak bertambah ilmu biar mati. Samia Nabi melompat jurang 200 meter tinggi, jurang batu karang. Lah. Kamal lompat tu, tindakan mendanguang colaba. Saya Nabi kata, kayaknya tertutup dia tengok kau. Oleh orang nan sangat kadang panu hawang walaqad ra'ahu bil ufuqil a'la. Itu tu nampak dari Nabi ufuk terapi langit tapi fajar tu panu ada orang baselo dia wang-wang lutu ina sabalah suo tibu di selatan. Lupui seolah kita tantak di tepi langit dalam mudia. Gumilau tu seperti berlian. Aku betul. Di bahaya Nabi pulang lagi dia. Gemilau seperti berlian tu. Panua dari ufuk timur tu, dari masyarakat, dari selatan ke utara. Itu yang disebutkan wahwa laqad ra'ahu bil ufuqil a'la dalam surat Takwir.
Nah, bukan surat takwir. Surat wan nazir. Ayo surat takwir. Nah, surat takwir betul.